Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan kajian kes mengenai syarikat T-Life. Nama ahli kumpulan kami, saya sendiri iaitu Aina Adia binti Ahmad Tamizi B23200076, Ainur Syahidah binti Zainal Abidin B23200014 dan Nur Anis Suhaila binti Sulaiman B23200016. Kita pergi kepada pengenalan syarikat T-Life. T-Life ialah jenama minuman gaya hidup terbesar di Malaysia. Ia ditubuhkan oleh Luke Foodies India Berhad pada tahun 2017. Lebih kepada 800 cawangan di Malaysia yang berkembang di luar negara, dan T-Life juga menawarkan minuman seperti bubble tea, kopi, smoothie dan makanan ringan, iaitu kita panggil T-Life Eats. Kenapa kumpulan kami memilih syarikat T-Life? Pertama, sebab jenama tempatan yang berjaya ke peringkat global. Kedua, pertumbuhan sangat pesat melalui franchise dan digitalisasi. Ketiga, strategi pemasaran kreatif dan dekat dengan generasi muda. Keempat, dan ia sesuai untuk dikaji menggunakan model pertumbuhan seperti SWOT, Pastel, Ansaf dan BCG. Kita pergi kepada model perniagaan syarikat T-Life. Yang pertama, cadangan nilai. Cadangan nilai ialah minuman moden ini mampu milik. Jadi customer akan membeli minuman tersebut dengan harga yang mampu milik. Yang kedua, minuman pelbagai jenis minuman iaitu bubble tea, milk tea, kopi, smoothie dan variasi minuman yang berasaskan contemporary. Yang ketiga ialah harga berpatutan berbanding pesaing premium. Seterusnya, segmen pelanggan. Segmen pelanggan ialah golongan utama yang kami tujukan ialah remaja dan belia, iaitu berusia 15 hingga ke 35 tahun, pelajar universiti, pekerja bandar yang mencari minuman on the go dan peminat bubble tea dan lifestyle drink. Yang ketiga ialah saluran. Saluran T-Life ialah cawangan yang fizikal seperti mall, kios, drive-thru, shop blok yang kecil. Dari segi digital channels pula, T-Life akan mengadakan T-Life Apps, loyalty, pro-order, reward, website dan media sosial. Seterusnya, yang keempat dalam model perniagaan syarikat T-Life ialah hubungan pelanggan. Syarikat T-Life akan menyediakan loyalty data rewards, iaitu ada T-Life membership, points, cashback dan voucher. Interaksi digital dan kempen media sosial iaitu TikTok challenge, Instagram stories limited time dan menu. Yang kelima ialah sumber utama. Sumber utama ini T-Life menyediakan aset jenama dan reputasi yang kuat kerana T-Life sebagai brand gaya hidup dan rangkaian cawangan yang besar, outlet, vending machine dan pusat operasi. Dan akhir sekali, aktiviti utama ialah operasi dan penjualan minuman dan penyelidikan pembangunan produk R&D, iaitu mengadakan menu yang baru, seasonal drinks dan topping yang unik. Yang ke-7 ialah rakan strategi. Pemilik franchise dan pelayan dia mengembangkan cawangan di Malaysia dan luar negara. Pembekal bahan mentah iaitu dia mengeluarkan susu, teh, gula, topping, pearl, puding dan jelly dan pelbagai topping. Yang ke-8 ialah aliran pendapatan. Pendapatan ialah hasil daripada penjualan minuman, iaitu operasi harian di semua cawangan yang dibuka. Lepas tu, penyelidikan dan pembangunan produk R&D, iaitu menu baru, seasonal drinks dan topping yang unik. Seterusnya ialah analisis SWOT dari segi persekitaran. Dari segi persekitaran, analisis yang pertama ialah kekuatan T-Life ialah jenama dia kuat. Jenama T-Life kuat kerana mereka mempunyai banyak cawangan dan produk inovasi yang dihasilkan berdasarkan minuman dan pelbagai jenis minuman. Yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan ialah kos operasi yang tinggi dan persaingan sengit. Persaingan sengit antara pesaing di cawangan lain, iaitu seperti Zeus Coffee ataupun Mixue. Peluang ialah T-Life ialah mengembangkan ke negara baru dan automasi minuman sihat. Ancaman ialah trend bubble tea berubah, kenaikan kos bahan dan isu kesihatan. Seterusnya, analisis pasti syarikat T-Life ialah pertama ialah politik dari segi polisi kerajaan, peraturan halal dan input bahan. Yang kedua ialah ekonomi, inflasi dan kos sara hidup mempengaruhi permintaan. Dari segi sosial pula, trend sosial, budaya dan grab and go, kesedaran kesihatan.
Dari segi teknologi ialah e-wallet, automasi vending machine dan apps T-Life. Yang kelima ialah tekanan pengurangan plastik dan kelesteran. Dan akhir sekali, undang-undang, lesen, standard keselamatan makanan dan undang-undang franchise. Bagi peringkat pertubuhan syarikat T-Life ialah, pertama ialah peringkat pertubuhan, iaitu cawangan T-Life mengembang dengan secara cepat mulai model franchise. Dia jadi minuman pilihan utama, iaitu gaya hidup di Malaysia. Yang kedua ialah model perniagaan yang stabil dan berkembang, iaitu dimodifikasikan produk, iaitu T-Life X, minuman basic atau low sugar, vending machine T-Life, drive-thru dan kios. Dan mereka menggunakan transformasi digital, iaitu mereka menggunakan aplikasi sendiri, iaitu aplikasi T-Life, sistem ganjaran dan prapesanan pembayaran digital dan automasi. Dan mereka menggunakan operasi tersusun, pusat pengeluaran bahan tersentral, standard operasi seragam seluruh cawangan. Akhir sekali, peringkat pertubuhan syarikat T-Life ialah menuju peringkat pengembangan global. Walaupun T-Life sudah matang di Malaysia, T-Life masih berada di peringkat pengembangan antarabangsa melalui kemasukan ke pasaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik, potensi memasuki pasar baru seperti Asia Selatan dan Timur Tengah, dan akhir sekali pelaburan dalam digitalisasi dan automasi untuk skala lebih besar. Assalamualaikum, saya Aini Syahidah Abidin, nombor mencik B2320014. Saya akan membentangkan tentang pilihan strategi pertumbuhan bagi syarikat T-Life. Model yang pertama ialah analisis menggunakan Ansoff Matrix. Strategi yang pertama ialah penetrasi pasaran, market penetration. Strategi untuk meningkatkan jualan dalam pasaran sedia ada melalui promosi, pemasaran digital dan peningkatan cawangan. T-Life meningkatkan penguasaan pasaran dengan membuka lebih banyak cawangan, menambahkan promosi dan melancarkan aplikasi ganjaran untuk mengekalkan pelanggan setia. Contohnya, promosi buy one free one melalui aplikasi T-Life, pembukaan cawangan baru di lokasi tumpuan seperti universiti, stesen MRT dan pusat beli belah. Strategi yang kedua ialah pembangunan produk development, memperkenalkan produk baru untuk pasaran sedia ada. T-Life sentiasa memperkenalkan inovasi minuman baru berdasarkan trend dan cita rasa pelanggan. Sebagai contoh, minuman signature brown sugar, T-Life Coffee, smoothies baru dan siri minuman kolaborasi, contohnya Chipmo Shake. T-Life juga menyediakan DIY bubble tea kit untuk kegunaan di rumah. Strategi yang ketiga ialah pembangunan pasaran, market development, memasuki pasaran geografi baru. T-Life berkembang ke luar negara dengan membuka cawangan franchise antarabangsa. Contohnya, cawangan T-Life di Brunei, Australia, Vietnam, Filipina, United Kingdom dan beberapa negara lain. Strategi yang terakhir ialah diversification, memperkenalkan produk atau perkhidmatan baru dalam pasaran baru. T-Life mempelbagaikan model perniagaannya kepada produk bukan minuman dan platform digital. Sebagai contoh, pelancaran T-Life Eats seperti makanan ringan dan snack, T-Life Boat, robot minuman automatik seperti vending machine, produk FMCG seperti kopi botol dan minuman ready to drink. Model yang kedua ialah BCG Matrix. BCG Matrix ni mengandungi 4 kuadran: Star, Cash Cow, Question Mark dan Dogs. Stars ni tinggi pertumbuhan pasaran, tinggi bahagian pasaran. Produk dalam kategori ini sangat diminati, pertumbuhan cepat dan T-Life mempunyai kedudukan kukuh berbanding pesaing. Produk Stars memerlukan program berterusan kerana persaingan tinggi yang bermaklumat mengekalkan kepimpinan pasaran. Ianya berpotensi menjadi cash cow apabila pasaran matang. Strategi T-Life untuk Stars ialah melancarkan variasi baru, contohnya brown sugar soy milk, brown sugar plant based, membuat promosi agresif untuk mengekalkan penguasaan di pasaran, meningkatkan integrasi digital seperti cashless and pick-up lane. Yang kedua ialah cash cow, rendah pertumbuhan pasaran
tinggi bahagian pasaran. Produk matang yang mempunyai bahagian pasaran kukuh dan menjana aliran tunai stabil kepada syarikat. Pertumbuhan pasaran perlahan tetapi produk masih laku, tidak memerlukan pelaburan besar, menjadi penyumbang utama keuntungan syarikat. Strategi untuk cash cow ialah kekakalan kos rendah, bulk supply, kawalan rantaian bekalan, menambah pemasaran sederhana untuk mengekalkan pelanggan setia, gunakan keuntungan untuk melabur dalam inovasi stars and question mark. Sebagai contoh, Classic Tea Series Tea Original Brew Tea, produk lama tetapi konsisten dalam jualan. Kebanyakan pelanggan setia membeli menu standard seperti Signature Coffee atau Classic Roasted Coffee. Yang ketiga ialah question mark, tinggi pertumbuhan pasaran, rendah bahagian pasaran. Produk baharu atau kategori yang berpotensi tinggi tetapi Tea Life belum menguasai pasaran. Ianya berisiko tinggi tetapi berpotensi memberi pelanggan besar. Perlu diputuskan sama ada mahu melabur untuk dijadikan sebagai star atau menghentikan jika produk itu tidak menguntungkan. Strategi untuk question mark ialah pelaburan pemasaran untuk meningkatkan awareness, R&D untuk memperbaiki rasa, kualiti dan konsistensi, pantau prestasi dan hentikan produk jika tidak berpotensi. Sebagai contoh, plant-based beverage series, trend makanan sihat masih berkembang. Tea Life masih bersaing dengan kedai kesihatan seperti La Juiceria, Salad Atelier. Seterusnya ialah Dogs, rendah pertumbuhan pasaran, rendah bahagian pasaran. Produk yang tidak berkembang, permintaan rendah dan tidak memberi keuntungan besar. Tidak berbaloi untuk dilaburkan, selalunya dihentikan bagi menjimatkan kos, semua dialihkan kepada produk lebih menguntungkan. Strategi untuk Dogs ialah menghentikan produk tidak menguntungkan, fokus kepada inovasi yang lebih menjana pendapatan, gunakan data jualan untuk analisis prestasi menu. Contoh untuk Tea Life ialah limited time drink, gimmick seasonal drink, setengah minuman bermusim, menerima sambutan rendah. Contoh vanilla replacer pelik yang hanya popular pada awal pelancaran. Contoh yang kedua ialah certain snack item yang tidak laku. Contoh beberapa jenis Tea Life Toast atau cheese lobo yang dihentikan di banyak cawangan. Dan yang terakhir ialah portal generic strategi. Model portal generic strategi menjelaskan 3 strategi utama yang boleh digunakan oleh syarikat untuk mencapai kelebihan daya saing competitive advantage. Strategi yang pertama ialah cost leadership strategi, kepimpinan kos rendah. Strategi ini memberi tumpuan kepada mengurangkan kos operasi supaya syarikat boleh menawarkan harga lebih rendah berbanding pesaing. Ianya memfokuskan kepada kos bahan mentah, operasi, tenaga kerja dan rantaian bekalan. Memaksimalkan produktiviti dan mengurangkan pembaziran. Harga lebih kompetitif, menarik lebih ramai pelanggan. Kesan kepada Tea Life boleh menawarkan minuman pada harga RM7 ke RM10 jauh lebih rendah berbanding kedai premium seperti Starbucks, RM15 ke RM20, menjadi pilihan utama dan golongan muda. Contoh pada Tea Life, pembelian bahan mentah secara pukal. Tea Life membeli teh, susu, gula, boba dalam kuantiti besar untuk menurunkan kos per unit. Standardization of recipe, semua cawangan menggunakan SOP yang sama, menyelaraskan kos dan mengelakkan pembaziran bahan. Lokasi strategik, kios versus kedai besar. Banyak cawangan dalam bentuk kios lebih kecil, kos sewa lebih rendah. Tenaga kerja minimum. Kebanyakan outlet hanya memerlukan 3 ke 5 pekerja setiap shift. Automasi pesanan, cashless scan and order, mengurangkan kos kaunter dan mempercepatkan servis. Strategi yang ketiga ialah differentiation strategi, pembezaan produk. Tea Life menonjolkan diri melalui keunikan produk, inovasi, pengalaman pelanggan dan jenama.
Strategi ini fokus untuk mencipta produk unik yang tidak mudah ditiru, membina imej nama kuat, menawarkan pengalaman pelanggan superior, inovasi menu berterusan. Kesan kepada T-Life, pelanggan memilih T-Life bukan hanya kerana harga, tetapi identiti dan inovasi menu, jenama kekal relevan di pasaran kompetitif. Sebagai contoh, pelbagai menu inovatif dan lokal seperti roasted milk tea, bambang brown sugar, gula melaka latte. Perisai tempatan seperti cendol gula melaka membezakan T-Life daripada jenama luar. Contoh yang kedua ialah pilihan customization minuman. Pelanggan boleh pilih tahap gula, ais, topping, pengalaman lebih personal. Contoh ketiga ialah brand identity yang kuat dan moden. Marketing T-Life menggunakan gaya santai remaja dan trend semasa. T-Life apps dan program loyalty, ganjaran mata dan promosi harian jadikan pengalaman lebih menarik. Contoh yang terakhir ialah kolaborasi kreatif. Contoh T-Life X Spicy Chicken Popcorn, T-Life Lotus. Strategi yang terakhir ialah fokus strategi. Strategi tipuan. Strategi ini memberi fokus kepada segmen pasar tertentu untuk menjana kelebihan daya saing. Dapat dua jenis strategi. Yang pertama, cost focus, tipuan kos rendah. T-Life fokus kepada segmen tertentu dengan harga berpatutan. Kesannya T-Life menjadi go-to drink untuk golongan muda berpendapatan sederhana. Contohnya, fokus kepada golongan muda seperti remaja, pelajar kolej dan universiti. Membuat promosi harga khas melalui e-wallet, Touch and Go dan Boost. Outlet di kawasan tumpuan pelajar seperti kolej, universiti dan pusat tuition. Jenis yang kedua ialah differentiation focus, tumpuan pembezaan. T-Life memberi fokus kepada niche market tertentu dengan produk yang unik. Kesannya menarik pelanggan niche yang mahukan pengalaman minuman khusus dan premium. Sebagai contoh, menu vegan atau plant-based menggunakan susu soya atau oat milk untuk pelanggan vegan atau lactose intolerant. Contoh yang kedua ialah minuman premium limited edition. Contohnya durian milk tea, coconut shake fusion and holiday edition drink. Contoh yang ketiga ialah outlet khusus seperti T-Life Drive-Thru yang menyelesaikan pelanggan yang perlukan quick service. Secara kesimpulannya, T-Life berada dalam kedudukan yang sangat strategik untuk meneruskan pertumbuhan jangka panjang berdasarkan kombinasi strategi Ansoff Matrix, BCG Matrix dan Porter Generic Strategy. Syarikat berjaya mengekalkan kos operasi yang rendah, pada masa yang sama menawarkan produk unik, moden dan inovatif. Dengan portfolio produk yang seimbang serta strategi pemasaran yang agresif, T-Life mampu terus berkembang di pasaran tempatan dan antarabangsa. Pendekatan yang berfokus kepada pelanggan, inovasi digital dan kualiti perkhidmatan menjadikan T-Life salah satu jenama minuman paling berdaya saing di Malaysia dan rantau Asia Tenggara. Seterusnya ialah pelan inovasi dan transformasi digital T-Life. Poin yang pertama ialah aplikasi dan platform digital. Transformasi digital T-Life bermula dengan membangunkan aplikasi sendiri serta mengoptimalkan platform digital untuk berinteraksi dengan pelanggan. Aplikasi T-Life membolehkan pelanggan memesan minuman secara dalam talian, memilih lokasi pengambilan, membuat pembayaran tanpa tunai serta mengumpul mata ganjaran. Penggunaan platform digital membantu mempercepatkan servis, mengurus pelanggan dengan lebih teratur dan mengurangkan kebergantungan kepada kaunter manual. Contohnya, pengguna boleh order ahead melalui aplikasi T-Life dan mengambil minuman tanpa perlu beratur. Selain itu juga boleh menggunakan aplikasi yang menyediakan ciri T-Life Reward yang memberikan mata ganjaran setiap kali pelanggan membeli minuman. Poin yang kedua ialah integrasi e-dagang dan perkongsian platform. T-Life tidak bergantung sepenuhnya pada aplikasi sendiri, tetapi turut mengembangkan perniagaan melalui platform e-dagang dan pehantaran makanan.
melalui kerjasama dengan platform penghantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood dan Shopee Food, membolehkan T-Life mencapai pelanggan di luar lokasi kedai fizikal. Ia juga meningkatkan jualan terutamanya semasa pandemik apabila pembelian secara fizikal berkurangan. Contohnya menawarkan menu eksklusif dan promosi khas di GrabFood. T-Life juga boleh mencapai kawasan non-walk-in seperti pejabat dan kawasan perumahan melalui Shopee Food. Poin yang ketiga ialah automasi operasi, iaitu T-Life Bot dan sistem digital. T-Life mengimplementasikan pelbagai automasi untuk meningkatkan kecekapan dan konsistensi dalam penyediaan minimum. Automasi ini dapat membantu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja, mempercepatkan penyediaan minuman dan memastikan kualiti yang konsisten di semua cawangan. Teknologi ini juga dapat membantu meminimumkan kesilapan manusia. Contohnya, T-Life Bot ni ialah mesin robotik penyediaan minuman. Dia macam vending machine yang beroperasi di kawasan strategik seperti stesen MRT, di mana pelanggan hanya perlu memilih minuman melalui skrin dan mesin akan menyediakan minuman secara automatik. Poin yang seterusnya ialah data analitik untuk keputusan perniagaan. Ianya ialah salah satu komponen penting transformasi digital, iaitu penggunaan data bagi memperkukuh strategi pemasaran dan membuat keputusan pengembangan. Data pelanggan dikumpul melalui aplikasi, transaksi digital dan platform e-dagang. Data ini dianalisis untuk mengenal pasti trend pembelian semasa, minuman paling popular masa puncak pembelian seperti waktu rehat tengah hari, serta lokasi yang berpotensi untuk membuka cawangan baru. Contohnya, aplikasi T-Life tu dia boleh mengesan pelanggan yang sering membeli minuman T-Life, lalu mereka dapat kupon diskaun secara peribadi. Poin seterusnya ialah transformasi rantai bekalan, supply chain digitalization. T-Life turut menggunakan sistem digital untuk mengurus rantai bekalan yang merangkumi penghantaran stok, kawalan inventory serta efisiensi logistik. Penggunaan sistem pengurusan inventory membolehkan T-Life memantau stok bahan mentah secara real time. Ini mengurangkan risiko kehabisan stok atau pembaziran. Selain itu, teknologi GPS dan sistem pengoptimum penghantaran membantu mempercepatkan proses pengedaran stok dari pusat pengedaran ke cawangan. Contohnya, sistem inventory management system yang akan memberi amaran ataupun warning apabila stok topping macam boba ataupun gula perak mencapai paras minimum atau tinggal sedikit. Poin seterusnya ialah pengalaman pelanggan digital, customer experience tech. Transformasi digital juga memberi tumpuan kepada pembangunan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, mudah dan personal. T-Life memperkenalkan kios layan diri, aplikasi ganjaran serta sistem pembayaran tanpa tunai untuk memberikan proses yang lebih lancar kepada pelanggan. Elemen digital ini juga mengurangkan kesesakan di kaunter. Contohnya, self-service kios membolehkan pelanggan membuat pesanan dan pembayaran sendiri tanpa perlu berinteraksi dengan staf. Poin seterusnya ialah produk inovatif berdasarkan teknologi. Inovasi produk T-Life turut dipacu oleh teknologi dan perubahan gaya hidup digital. Teknologi R&D membantu T-Life memperkenalkan produk baru yang memenuhi trend semasa dan minat pelanggan. Selain itu, pemasaran juga disokong melalui platform digital seperti TikTok, Instagram dan aplikasi. Contohnya, T-Life boleh membuat DIY bubble tea kit yang dijual secara dalam talian untuk pelanggan menyediakan minuman sendiri di rumah. Seterusnya ialah kesan transformasi digital terhadap pengembangan T-Life. Transformasi digital memberikan kesan besar terhadap pertumbuhan dan pengembangan T-Life.
Antaranya membantu membuka lebih banyak cawangan, lebih 700 cawangan di Malaysia dan luar negara, meningkatkan kesetiaan pelanggan melalui aplikasi ganjaran, memperluas pemasaran melalui platform online dan media sosial, menambah aliran pendapatan baru melalui platform digital dan produk DIY, mempercepatkan proses operasi dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Contohnya, semasa pandemik, jualan T-Life kekal stabil kerana jualan melalui GrabFood, Foodpanda, Shopee Food dapat meningkat sehingga memampai penurunan pelanggan lain. Slide seterusnya ialah pelan kewangan dan sumber bagi syarikat T-Life yang merangkumi anggaran kos, sumber pembiayaan dan panggilan sumber manusia bagi menyokong operasi serta pengembangan jenama T-Life. Poin yang pertama ialah anggaran kos, cost estimation. T-Life menggunakan pendekatan kos yang sistematik untuk memastikan modal yang dikeluarkan selaras dengan peluang perniagaan. Anggaran kos merangkumi pembukaan cawangan baru, operasi harian dan pelaburan teknologi. Sebagai contoh kos, contoh kos ni ialah anggaran industri sahaja. Kos untuk membuka satu cawangan T-Life adalah RM250,000 hingga RM350,000, termasuk renovasi lesen, mesin dan deposit sewa. Seterusnya, kos operasi bulanan RM20,000 hingga ke RM40,000, termasuk gaji staf, bahan mentah, utiliti. Kos yang terakhir ialah kos pembangunan teknologi digital. Aplikasi T-Life dan sistem ganjaran RM100,000 ke RM250,000. Mesin T-Life Bot RM60,000 ke RM100,000 setiap unit. Poin yang kedua ialah sumber pembiayaan, financing source. Sumber pembiayaan digunakan untuk menyokong strategi pengembangan T-Life, pembukaan cawangan, pelaburan automasi, pemasaran dan pengurusan rantaian bekalan. T-Life mendapatkan dana melalui pelbagai saluran bergantung kepada skala pembukaan cawangan dan pelaburan perniagaan. Antara sumber utama ialah pembiayaan dalaman, iaitu menggunakan keuntungan perniagaan sedia ada, digunakan untuk pembukaan cawangan baru dan upgrade peralatan sedia ada. Poin yang ketiga ialah pengagihan sumber manusia, human resource allocation. Pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam menjaga standard kualiti minuman dan perkhidmatan di semua cawangan. Kesimpulan untuk pelan kewangan dan sumber. Pelan kewangan dan sumber memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan pesat T-Life. Melalui anggaran kos yang teratur, sumber pembiayaan yang kukuh serta pembagian sumber manusia yang strategik, T-Life mampu mengekalkan operasi yang efisien, inovatif dan berdaya saing. Pendekatan ini juga membolehkan T-Life terus mengembangkan rangkaian cawangan di dalam dan di luar negara secara konsisten. Seterusnya ialah penilaian dan cabaran risiko. Syarikat T-Life turut berdepan beberapa risiko dan cabaran yang perlu dikenal pasti bagi memastikan kelangsungan operasi dan pertumbuhannya. Penilaian risiko ini merangkumi risiko yang dijangka, strategi mitigasi yang dirancang serta pelan kontingensi bagi mengurangkan impak terhadap operasi perniagaan. Terdapat T-Life berhadapan dengan beberapa risiko penting yang memberi kesan kepada operasi harian serta kedudukannya dalam industri moden. Antara risiko yang dijangka ialah persaingan dengan pasaran anti-boba. Semakin banyak jenama baru tempatan maupun antarabangsa mula menawarkan produk yang hampir serupa, menyebabkan pelanggan mempunyai lebih daripada satu pilihan. Yang kedua ialah ketidakstabilan harga bahan mentah. T-Life turut terkesan dengan ketidakstabilan harga bahan mentah ini seperti susu, gula dan teh. Harga bahan ini bergantung kepada pasaran global dan perubahan ekonomi seperti nilai mata wang. Yang ketiga ialah perubahan trend yang lebih mementingkan kesihatan. Semakin ramai pelanggan lebih peka terhadap kesihatan
dan memilih untuk meminum minuman yang rendah gula ataupun dianggap pilihan yang lebih sihat. Yang terakhir ialah masalah kebersihan dan status halal. Sebarang kontroversi termasuk berkaitan kebersihan dan status halal mampu menjejaskan kepercayaan pelanggan dalam masa yang singkat. Yang kedua ialah strategi mitigasi. Strategi mitigasi ini adalah untuk memastikan inovasi produk dilakukan secara berterusan, iaitu D-Life kerap memperkenalkan menu baru yang mengikut selera pengguna, termasuk pilihan yang rendah gula, penggunaan susu yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dan juga siri minuman bermusim, supaya pelanggan tak bosanlah dengan satu-satu menu. Jadi mereka tukar menu tu ikut musim. Selain itu, D-Life juga turut memperkukuhkan pengurusan rantaian bekalan dengan bekerjasama rapat dengan pembekal-bekal yang boleh menawarkan harga bahan mentah yang stabil. Melalui kontrak jangka panjang dan pemantauan yang berkala, syarikat dapat mengurangkan kesan turun naik harga global terhadap operasi harian. Langkah ini penting untuk memastikan kos dapat dikawal dan margin keuntungan tidak terlalu terjejas. Dalam aspek operasi, latihan pekerja dijalankan secara lebih teratur bagi memastikan semua cawangan mematuhi SOP, keselamatan makanan dan standard penyediaan minuman. Tiga ialah pelan kontingensi. Dalam menghadapi situasi yang tak dijangka, D-Life dia ada menyediakan pelan kontingensi mereka sendiri yang membolehkan operasi syarikat diteruskan tanpa gangguan. Sebagai contoh, sekiranya berlaku bekalan bahan mentah utama, syarikat telah mengenal pasti pembekal alternatif yang boleh diaktifkan dengan segera bagi memastikan stok sentiasa mencukupi dan operasi tidak terjejas. Ini bagi menangani isu reputasi seperti aduan pelanggan, kebersihan cawangan atau kontroversi yang timbul di media sosial. D-Life mempunyai protokol pengurusan krisis yang terperinci. Protokol ini merangkumi pengeluaran kenyataan rasmi, siasatan segera serta penambahbaikan proses bagi memastikan keyakinan pelanggan dapat dipulihkan dengan cepat. Perkara ini penting bagi mengelakkan imej jenama dan mengelakkan isu kecil menjadi masalah yang lebih besar. Seterusnya ialah kemampanan dan kepentingan CSR dalam memastikan tanggungjawab etika, alam sekitar dan sosial. Bagi tanggungjawab etika, D-Life menekankan kepatuhan terhadap standard keselamatan makanan, integriti dalam operasi dan keterusan komunikasi dengan pelanggan. Selain itu, hubungan dengan pekerja juga turut diberi perhatian melalui latihan yang berterusan, peluang pembangunan kerjaya dan persekitaran kerja yang selamat. Yang seterusnya ialah kelestarian alam sekitar. Dalam aspek kelestarian alam sekitar, D-Life mengambil langkah untuk mengurangkan atau meminimumkan penggunaan plastik melalui penggunaan penyundut minuman yang mesra alam, penggunaan bahan pembungkusan yang boleh digital semula, dan menggalakkan kepada pelanggan untuk menggunakan bekas mereka sendiri. Selain itu, syarikat juga menilai semula proses operasi seperti penggunaan tenaga, pengurusan sisa dan pemilihan bahan mentah yang lebih mampan. Usaha ini menunjukkan komitmen D-Life untuk menyokong amalan hijau dan mengurangkan kesan karbon, walaupun pelaksanaannya dilakukan secara berperingkat. Yang ketiga ialah tanggungjawab sosial.
T-Life aktif melaksanakan inisiatif yang memberi manfaat kepada komuniti setempat, terutamanya golongan belia dan usahawan muda. Melalui program pembangunan keusahawanan, syarikat menyediakan peluang iaitu franchise kecil yang mampu bilik bagi membantu individu membina kerjaya dalam industri makanan dan minuman. T-Life juga kerap menganjurkan kempen amal dan bekerjasama dengan pertubuhan kebajikan seperti program derma makanan, kutipan dana dan aktiviti kesedaran awam. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan bagi syarikat T-Life. Syarikat disarankan untuk terus memperluaskan penawaran minuman rendah gula, pilihan susu yang berasaskan tumbuhan dan minuman tanpa bahan pengawet, selaras permintaan pengguna yang semakin mementingkan gaya hidup sihat. Seterusnya ialah menambahkan pelaburan dalam teknologi automasi bagi mengurangkan kesilapan manusia dan mempercepatkan proses penyediaan minuman, terutamanya di cawangan yang jumlah pelanggannya yang agak tinggi. Seterusnya ialah T-Life boleh memperkukuhkan usaha hijau dengan memperkenalkan program ganjaran kepada pelanggan yang membawa bekal sendiri atau mengurangkan penggunaan plastik sekali guna secara lebih agresif. Penutup, T-Life telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu jenama minuman yang paling berpengaruh di Malaysia melalui strategi pembangunan jenama, inovasi produk dan pengurusan operasi yang tersusun. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran seperti persaingan yang sengit, ketidakstabilan harga bahan mentah, perubahan trend pengguna serta isu berkaitan kebersihan dan reputasi, T-Life juga berjaya mengatasinya dengan perancangan mitigasi yang rapi dan pelan kontingensi yang menyeluruh. Analisis ini menunjukkan bahawa keupayaan T-Life menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, menghadapi cabaran dengan strategi yang tersusun dan menerapkan nilai korporat yang bertanggungjawab menjadi faktor utama yang menyokong kelangsungan serta pertumbuhan jenama ini.